Okey gang, kembali lagi dengan Mechanic Transmission. Sebelum tu, selamat tahun baru kepada semua follower-follower Mechanic Transmission. Jadi hari ni kita nak share berkenaan dengan Honda lagi untuk model hybrid. Dekat depan aku ni gearbox Honda HR-V hybrid. Kalau korang boleh tengok dia punya dekat gearbox ni ada tanda-tanda marking, maknanya customer ni dah pernah tukar gearbox recon ataupun aku tengok lebih kepada gearbox second hand lah. Dekat belah sini nanti zoom, dia ada tarikh 23 bulan 11 2024. So sekarang ni gearbox ni bermasalah lagi. Sebab tu option, biasanya kalau korang punya gearbox masalah, kalau in case korang servis dekat service center, bila dah habis warranty, service center akan quote korang untuk tukar gearbox baru. Sebab apa? Dekat sana dia orang tak ada buat repair dan dia orang tak ada second hand punya gearbox. Dia orang akan tukar baru. Memang of course harga dia memang 20,000 lebih lah, 20,000 ke atas. So second option korang ada, pergi ke workshop luar untuk buat penukaran gear ataupun repair. Jadi dekat sini macam case customer ni, dia dah tukar 2024, rosak lagi awal tahun 2025, 2026 sorry. Untuk tahun baru 2026, maknanya dia dah pakai lebih kurang dalam dekat 2 tahun lah. Estimate dalam dekat 2 tahun macam tu, rosak lagi. Masalah dia ada bunyi dalam bahagian gearbox, kadang-kadang free. So sekarang kita dah bawa turun dia punya gearbox untuk technician buka untuk check mechanical dalam lah. Untuk model hybrid Honda City, Honda Jazz ataupun Honda HR-V hybrid, kebiasaannya masalah dia dekat dia punya clutch pump ataupun dia punya clutch lah. Untuk mechanical dalaman gearbox tu agak jarang bermasalah, tapi gearbox ni dia ada bunyi. Technician akan derai dulu nak check problem daripada gearbox ni lah. Lepas kita dah check, baru kita boleh buka quotation untuk customer part apa yang perlu ditukar dan costing dia lah. So untuk korang yang berhampiran Lembah Kelang, Shah Alam, ada masalah gearbox, nak check dulu ataupun nak tahu harga quotation apa, anggaran harga, boleh klik link di bio. Ataupun yang berdekatan dengan Shah Alam, boleh terus datang ke Transmatic Automotive Section 15. Kita buka daripada hari Sabtu hingga hari Khamis. Hari Jumaat je kita cuti. Sebarang pertanyaan boleh klik link di bio.